Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 6, memohon jajahan sebelum kembali. Macam mana agaknya sebuah kerajaan kecil boleh dapatkan wilayah daripada sebuah empayar gergasi tanpa perlu berperang? Hari ini, kita akan bongkar satu kisah epik dari sejarah Melayu. Kisah tentang sebuah empayar yang diperluaskan bukan dengan pedang, tapi dengan diplomasi, keberanian dan sebuah tarian. Cuba bayangkan sekejap. Katakanlah anda ni pemerintah sebuah kerajaan yang tengah naik dan anda sedang melawat sebuah empayar yang sangat berkuasa, kira macam kuasa besar serantau lah. Anda nakkan sikit tanah jajahan mereka. Apa plan anda? Nak berperang? Memang taklah. Itu macam cari nahas kan? Anda dekat negara orang, dikelilingi askar-askar dia. Jadi apa je pilihan yang ada? Jawapannya yang mungkin mengejutkan adalah dengan meminta. Ya, minta je. Tapi, ini bukan sebarang permintaan. Sebab, macam yang kita akan tengok nanti, cara anda minta itulah yang menentukan segalanya. Ia boleh jadi beza antara satu permintaan diplomatik yang sopan dengan satu pertaruhan berani yang boleh bagi anda sebuah empayar. Okey, jom kita mulakan cerita ni dengan watak utamanya. Sultan Mansur Shah dari Kesultanan Melaka. Baginda baru je selesai lawatan rasmi yang sangat berjaya di Empayar Majapahit. Hubungan dah elok, perjanjian dah dibuat. Tapi sebelum balik, ada satu benda lagi yang bermain dalam fikiran Baginda. Satu permintaan yang akan mengubah segala-galanya. Jadi, macam mana semua ini bermula? Mula-mula, ia nampak macam langkah diplomatik yang biasa je. Masa Sultan Mansur Shah dah siap-siap nak balik, Baginda hantar utusan kepercayaan dia, Tun Bijayasura, untuk jumpa Maharaja Majapahit. Permintaannya nampak simple je. Baginda nakkan wilayah Indiragiri sebagai tanda persahabatan. Kiranya satu langkah yang normal lah dalam politik zaman tu. Maharaja Majapahit ni pun seorang yang bijak. Dia tak terus buat keputusan. Dia tanya dulu para pembesarnya, patut ke kita bagi? Dan penasihat utama dia, Patih Gajah Mada yang terkenal tu, bagi jawapan yang strategik. Bagi je lah tuanku, benda ni akan eratkan lagi hubungan kita, elakkan gaduh-gaduh nanti. Nah, permintaan diluluskan. Senang-senang je Melaka dapat kemenangan pertama. Bila dah dapat satu dengan begitu mudah, apa lagi? Sultan Mansur Shah pun jadi makin bersemangat. Baginda fikir, kalau satu wilayah boleh dapat semudah ni, kenapa tak cuba minta lagi kan? Jadi Baginda pun nak tengok sejauh mana bapa mertua Baginda, Maharaja Majapahit, sanggup bermurah hati. Jadi, utusan pun dihantar sekali lagi. Kali ni, lagi berani. Bukan satu, tapi Baginda minta 2 wilayah terus, Jambi dan Tungkal. Dan yang paling menakjubkan, Maharaja Majapahit setuju lagi. Tiba-tiba je, Empayar Melaka dah bertambah dengan 3 wilayah baru, semuanya tanpa setitis pun darah yang tumpah. Masa Sultan tengah gembira dengan kejayaan besar ni, diplomatnya Tun Bijayasura datang dekat dan bisik, "Tuanku, macam mana dengan Siantan? Tak nak minta sekali ke?" Cadangan inilah yang akan mengubah rentak permainan. Sebab untuk dapatkan Siantan, diplomasi cara biasa dah tak cukup. Kena buat sesuatu yang luar biasa. Untuk permintaan yang paling berani ini, Sultan Mansur Shah tahu diplomat biasa takkan jalan. Jadi, Baginda panggil senjata rahsia Baginda. Siapa lagi kalau bukan pahlawan terulung Melaka? Laksamana, yang semua orang gerun. Misi kali ini perlukan keberanian, bukan setakat ayat manis. Cuba kita tengok beza strategi diorang ni. Memang langit dengan bumi. Tun Bijayasura, seorang diplomat, guna cara yang sopan, ikut protokol, kira main selamat lah. Laksamana pula seorang pahlawan. Dia pilih jalan yang sangat bahaya. Strateginya, satu pertaruhan yang berani gila, provokatif dan memang tak dijangka langsung. Bayangkan, Laksamana berdiri depan Maharaja dan sampaikan mesej yang memang boleh buat orang terkejut. Ringkas je mesej dia, tapi tajam. "Sultan saya nakkan Siantan. Sama ada tuanku bagi secara baik atau kami akan ambil juga." Wow, ini bukan diplomasi dah. Ini ugutan terang-terang. Cuba fikir sekejap keberanian Laksamana ni. Dia baru je ugut seorang maharaja yang berkuasa dekat dalam istana dia sendiri pula tu. Silap sikit, memang boleh terus perang. Satu dewan tu senyap sunyi. Semua tahan nafas. Apa agaknya reaksi maharaja kan? Dan reaksi Maharaja Majapahit memang tak siapa sangka. Dia tak marah. Dia tak ugut nak berperang. Sebaliknya, Baginda senyum. Macam terhibur pula dia dengan keberanian utusan dari Melaka ni. Maharaja pandang Laksamana, lepas tu Baginda bagi satu cabaran yang pelik gila. "Laksamana," titah Baginda, "better dengar kamu ni seorang penari yang hebat. Kalau Sultanmu betul-betul nak Siantan, apa kata kamu menari untuk kami?"
Tiba-tiba, benda ni bukan lagi pasal politik atau ketenteraan. Dah jadi satu ujian peribadi untuk Laksamana. Tanpa ragu-ragu, Laksamana, pahlawan terhebat Melaka, saut cabaran tu. Cuma bayangkan suasana dalam Balai Rung Agung Majapahit masa tu. Mesti senyap sunyi dengan ratusan pasang mata tertumpu pada seorang pahlawan yang bakal menari untuk tentukan nasib sebuah wilayah. Dan betapa hebatnya tarian Laksamana. Teks Sulalatu Salatin menggambarkannya dengan sangat puitis. Lalaknya seperti merak mengigal di dalam talam. Maksudnya tarian Laksamana itu bukan biasa-biasa. Ia penuh dengan karisma dan keyakinan sampaikan Maharaja dan satu istana itu terpukau. Inilah contoh soft power yang paling hebat sekali. Pertaruhan gila Laksamana ni memang membuahkan hasil. Tarian yang memukau tu bukan setakat persembahan seni biasa, tapi itulah kunci yang membuka pintu kepada ganjaran terbesar untuk Kesultanan Melaka. Jadi, jom kita recap balik apa yang Melaka dapat. Inderagiri diperoleh melalui diplomasi rasmi yang standard. Jambi dan Tungkal menyusul kemudian. Dan akhir sekali, Siantan, hadiah yang paling istimewa. Dimenangi bukan dengan pedang tapi dengan seni tari. Tapi kemenangan kali ini datang dengan satu syarat yang unik. Maharaja menitahkan Siantan sekarang milik Melaka tapi dengan satu syarat khas. Hanya Laksamana dan keturunan dia sahaja yang dibenarkan untuk memerintah wilayah tu. Ia jadi macam satu amanah peribadi yang mengikat nasib tanah tu selama-lamanya kepada keluarga pahlawan yang telah memenanginya dengan tarian. Akhirnya, Sultan Mansur Shah pun pulang ke Melaka dengan kejayaan yang gilang gemilang. Baginda balik bukan saja dengan isteri baharu dari kerabat diraja, tapi dengan 3 wilayah baru dan rombongan yang besar yang melambangkan kemenangan baginda. Memang satu kejayaan diplomasi yang luar biasa untuk Melaka. Jadi, apa pengajaran utama dari cerita ni? Ia bukan semata-mata pasal mendapatkan wilayah. Ia adalah contoh sempurna soft power dalam tindakan. Kisah ni tunjukkan kepada kita, kalau kita faham budaya, pandai guna karisma dan guna strategi yang orang tak sangka, kita boleh capai benda yang tentera pun tak boleh buat. Tapi sebelum kita habis, jom kita fikirkan satu lagi sudut pandangan. Adakah ini cerita tentang kehebatan diplomasi Melaka semata-mata? Atau mungkinkah ini juga cara bijak sebuah empayar besar macam Majapahit untuk uruskan pesaing baru dia? Mungkin dengan bagi semua wilayah ni, Majapahit sebenarnya tengah membeli keamanan dan kesetiaan daripada mulakan peperangan yang merugikan. Mungkin hadiah-hadiah ni bukanlah tanda kelemahan, tapi satu langkah strategi yang sangat bijak. Apa pendapat anda?